kenapa orang pernah kantoi curang sebenarnya ada risiko tinggi untuk curang lagi. Jom kita masuk ke sisi gelap psikologi orang kaki curang. Ramai orang ingat curang ni berlaku sebab tak tersengaja. Tapi sebenarnya punca utama ialah sebab mereka tak pernah duduk berbincang pasal apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat dalam hubungan. Fun factnya, maksud curang tu tak sama untuk semua orang. Ada yang rasa reply story tu biasa je, tapi bagi pasangan itu dah cukup untuk hancurkan hati dan kepercayaan mereka dalam sekelip mata. Tapi masalah sebenarnya lebih menakutkan. Ada jenis manusia yang memang dipanggil thrill seeker. Diorang sengaja cari pasal dan suka buat benda salah semata-mata nak rasa hidup tu tak bosan. Sebab itulah jangan bagi peluang langsung untuk pasangan rasa bosan dengan kita. Serius, korang pakai je Rockstar perfume ni. Bau dia memang syahdu lain macam, babe. Dia ada formula, makin korang peluh harumannya makin memikat. Dan bau dia memang tahan lama sehingga 24 jam. Bau rokok atau bau masam peluh pun boleh cut. Bila kita sentiasa wangi walaupun lepas seharian kerja, pasangan akan nampak kita sebagai orang yang mahal dan susah nak diganti. Jadi mereka takkan fikir pun nak cari yang lain. Ingat, curang tu pilihan, bukan tak sengaja. Tingkatkan value diri korang supaya pasangan takut kehilangan kita. Grab promo diskaun sehingga 47% kat beg kuning sekarang. So itulah sebab